Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, testing. Aku nak buat testing tengok masa spin ni Hitachi. Kau tengok air. Okay, sekejap aku buat sebelah. Okay, kita tengok LG. LG bergerak. Kita tengok air. Okay, kita tengok Hitachi. Okay, yang ni Hitachi. Model lama ni, SF140. Okay, model lama. Okay, gearbox memang ada rosak sebab ada bocor dah. Tapi dia punya gegaran mesin ni masa spin kita tengok aku tak letak sini sebab dia turun macam ni. Kalau mesin LG ni boleh letak atas ni. Okay, nak bagi sama kita letak belakang ni lah. Okay, sekarang ni masa spin dia akan dia ada bunyi sikit lah sebab gearbox dia ada rosak. Okay, untuk Hitachi ni aku tanya service center spare part Hitachi untuk model ni. Gearbox dia harga dia RM509. Kalau posting RM10, RM519. Okay, Hitachi memang spare part dia mahal. Cari kedai biasa tak ada. Yang ni boleh dapat 100.5, 1.8 boleh dapat gearbox ni. Mungkin murah lagi lah. Okay, mungkin 1.2 ke mungkin dapat murah lagi. Tapi mesin LG kelemahan dia gegar. Okay, aku ada satu lagi. Ini pun LG juga. Biasa ini kuat lagi gegar ni. Aku letak 10 sen. Bluetooth tak ada dia Bluetooth. Okay, kita tengok LG. Dia ke LG ni pasang-pasang dia power. Oh, dia kuat lah. LG Hitachi. Okay, dia akan pusing slow. Tengok air. Fokus pada Hitachi. Ini okay, LG dah siap. Okay, kita tengok okay. Dia center dekat tengah tu air dia. Okay, tengok dia makin laju. Kedai air tu. Sebab aku pergi repair rumah customer, dia kata sebelum ni dia pakai Hitachi. Masa tu dia dah beli brand media. Dia kata brand media ni dekat luar rumah pun dengar. Masa dulu pakai Hitachi senyap. Jadi yang ni aku cari dalam marketplace. Ada yang jual tak hidup. Aku dah repair dah, tak hidup. Tapi gearbox pula ada masalah. Tapi masih boleh pakai lah. Tapi air di kat bawah tu dia menitik lah. Okay, tapi masa aku letak air sikit tadi tak nampak menitik. Jadi boleh pakai lagi. Cuma tukar gearbox RM500 lah. Tapi aku rasa mesin ni berbaloi lagi untuk tukar. Sebab harga dia mahal ni 14 kilo. Box dia semua okey lagi. Okay, tengok ini aku tak sentuh mesin, tak tekan apa-apa. Tak. Okay, cuma kita bagi sama, tak bergerak lah. Okay, LG pun sama, tak bergerak pun. Okay, kita tengok air. Okay, makin laju. Okay, yang mana ada LG Hitachi boleh komen macam mana penggunaan brand Hitachi ni.
laju. Ini dia tak bergerak lagi kedudukan dia kat situ ya. Kalau mesin LG tadi dah bergerak. Kita akan ada satu lagi Toshiba. Toshiba ni baru lagi. Dah rosak dah. Okey, Toshiba pun 14 kilo. EWDUM 1500. Yang ni bekas studio aku dulu, dia hantar kerosakan pada bahagian port power kat bahagian bawah ni. Okey, Toshiba tu nanti mungkin boleh buat, tapi customer tak nak ambil. Okey, sekejap lagi kita test. Okey, laju. Kalau LG tadi dia goyang tepi gini, tapi yang ni dia center tengah. Okey, walaupun gearbox dia dah rosak dah. Hitachi ni walaupun dah rosak gearbox dia, tapi gegaran dia tak adalah ni sangat. Okey, yang ada mesin basuh kat rumah mungkin boleh cuba ni, tak air tu, tengok gegaran dia macam mana. Ada mesin tu dia dah berjalan dah, sampai berjalan dah. Okey, seminit lagi dah siap. Okey, aku stop dulu. Kalau aku stop ni dia tak ada, biasa kalau mesin biasa dia dah tekan brake. Ini memang dia on off. Dia slowkan dulu. Oh, tak bunyi pun brake. Bagus. Okey, aku nak cuba mesin tu Toshiba pula. Okey, kita test mesin Toshiba. Okey, kita tengok macam mana untuk mesin Toshiba. Aku dah letak air. Tapi yang ni dia slope daripada atas sampai ke bawah. Kalau Hitachi tu dia straight sikit atas. Okey, dah lock. Kita tekan spin, dia ambil masa lama juga. Baru berubah masa dia 11 ke 7. Okey, dah pusing. Okey, mesin baru lagi 17 kilo, 14 kilo. Yang tu mesin dah lama 14 kilo. Okey. Baru rosak gearbox. Tu pun boleh pakai lagi. Ni mesin baru. Untuk model-model yang baru sekarang ni cepat. Kata boleh cepat rosak. Okey, atas nasib juga. Okey, dah start pusing. Slow. Tapi ni mesin baru lah. Okey, mesin baru. Okay, mesin baru semua baru. Kita tengok mesin baru Toshiba. Macam mana gegaran air dia. Okey, makin laju. Okey, untuk Hitachi tadi nanti aku akan tukar gearbox dah, aku buat testing sekali lagi. Okey, kita makin laju.
Biasa air tu akan turun ke bawah ni. Tengok macam mana. Okey, makin laju. Okey, sambil-sambil kita boleh tengok. Oh, cepat. View sebelah sini lagi cantik. Kalau ada meter untuk vibration tu boleh test ya. Beli 1 meter untuk vibration test. Aku rasa ni paling laju. Paling laju. Okey, kalau nak compare dengan Hitachi, kelajuan spin je. Yang ni, yang Hitachi memang lagi laju. Ini Toshiba ni okey lah, tapi adalah gegaran dia tu. Sebab ni dia buat dengan absorber baru lagi. Okay, Toshiba ni rasa ni saja tahap gegaran dia. Ni macam goyang kiri kanan tapi yang ni dah level dah betul. Okay, aku rasa itu saja perkongsian. Kebetulan aku ada mesin 3 biji kat sana. Tu dah settle, yang ni dah settle. Yang ni nak tukar gearbox, yang ni dah settle. Okay, sambil-sambil aku simpan sini sebagai rujukan lah siapa yang nak buat test ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.